Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datanglah kepada Landline kerana telah menyerah kunci pada hari ini. Saya Norma binti Atan yang tinggal di Kampung Parit Legi, Pengarang. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana telah membina rumah saya dengan jayanya dan dapat menyiapkan sebelum raya. Saya juga berterima kasih kepada warga kerja Landline kerana telah membina rumah saya dengan baik. Saya bersyukur pada Allah SWT.